Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. Okay, jom kita start. Play. Let's go. Okay, hari ni nak buat apa? Copper rod. Yes. And apa lagi? Oh, Bawang plan nak buat rumah kan? Tapi tak tahu lagi lah. Oh. Okay. Copper rod 3. Okay. Awak masih ada? Allah. Awak masih ada lagi ya? Oh, okay. Aduh. My leg. Okay. One over there and then look. One over here. And then one more over here. Okay, semua dah ada kan? Right. Okay, farming. Bawa rasa kan kalau bawa nak buat rumah, kita renovate ke nak buat rumah baru Rasa macam sayang pula banyaknya sheep. Okay. You know what? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Nice. Kalau bawa nak renovate rumah yang ada, kita kena pilih lah rumah mana satu. Yang ini macam cantik tau. Sekejap, mana rumah yang paling tinggi? Yang itu lah. Ataupun yang ini. Sebab bawang letak bed bawang kat sini Tapi atas ni macam cantik. Ke nak atas lagi Sekejap. One, two, three. 1, 2, 3. Kita mix je crops kat situ. Ataupun bawah boleh buat kat atas ni. Yang atas ni tinggi gila. I think ini point paling tinggi kan atas rumah. So maksudnya kita kena buat rumah baru lah. Actually, not bad kan? Tak tahu nak buat rumah besar mana. Maybe kita boleh start dengan pagar tempat tu. And then kita boleh start kumpul bahan untuk buat rumah. And bakul potatoes. Wait. Kucing!
kucing dengan lama berkawan. Wait. Abeh. Alah, sold out dah ke? Cepat sangat lah. Okay, whatever lah. Wait. Ni yang lead semalam ke ataupun lead baru ya? Oh, lead semalam kot. Macam mana dia boleh terkeluar balik? Oh, maybe dia tarik kot lama tu keluar daripada boot. Okay, whatever lah. Distraction! Press like that. Okay. Yeah. Tak tahulah berapa banyak pagar kita perlukan. Ada lembu rupanya. Okay. Tak apa, kita boleh craft lagi. Ada banyak pokok kan. Bro, ini harassment. Dude, that genuinely scared me, dude. Yeah. So I don't even have weapons. Tak baik lah macam ni. Saya dibully. Stop it. What? How did you get in here? Oh my god, that is so not good. Sekejap, I need new axe. 1, 2, 3. Saya dibully. Dia boleh masuk Help. Tak bagus lah shield ni. Tak boleh guna sambil makan. Oh my god. You just killed your horse. Damn, bro. Apa? Fire? That's scary, bro. That's crazy. I'm gonna die. Come here. Freak. Oh my god, fire. Kenapa slow sangat regen tu? Bro. Slow je regen. Memang slow macam ni ke kat Bedrock? Oh. Padum ke kau. Oh, dia pakai helmet. That's why dia tak terbakar. Faham? Dude, I just want to buat my rumah. Tak baik lah. Lepas tu dah nak malam dah. Man. Tak bagus lah kena bully. What are the chances of that happening? Dude. Ke baked potatoes ni tak bagus untuk kesihatan? Oh my god, look at them.
Why are they like that? That is so scary, bro. Lepas tu dia tembak dia punya ni sendiri. Dude, the shield is not working. Oh my god. Okay, I got a skeleton horse. Jom. Cepat, 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 cepat. Cepatlah, cepatlah. Cepat. Okay, you stay there. Dah malam, babe. I'm hurt. I'm hurting. Tak bagus betul. Eh, tak elok, tak elok. Tak bagus untuk kesihatan ya. Sekali ada creeper kat belakang bawang. My god, baru lupa timer. Memanglah kan. Ya. Yeah. Macam dah terlambat je. Timer. I guess bila sunrise, kita kena end terus lah. Tak function lah shield Kalau kena shift. Boleh tukar ke dia punya control dia? And also, kenapa bawa rasa macam regen dia lambat Okay. This is ugly, but kita akan cantikkan satu hari nanti, okay? One day. Alright. Now everything is almost safe, I guess. Kat mana bee tu? Here ke? Alah, kenapa kat sini? Saya tak ada silk touch lah. Kenapa pokok ni macam pelik Okay, everything looks safe, right? I think. Wah, kita ada horsey. You know what? Let me just... Tapi tak ada ni lah. Kita boleh bawa dia ke even though tak ada... Oh, really? What? Wait, cinca? Okay. Ya Allah, buruknya shield. Hey. Wow, kita ada kuda skeleton. Skeleton horse. Kita dapat skeleton horse dulu sebelum kita dapat actual skeleton. Tapi dia cepat mati ke kalau jatuh? Let's put you there. Korang boleh bagi nama dekat horse kita ni. Oh.
besar juga island ni actually. Okay. Baru tak tahu. Nak buat rumah besar mana? Kita terraform je lah sampai pagi. Jom. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wait. Okay, kita start kat atas. Lepas tu baru kita isi kat bawah nanti. Habis! Dirt habis. Dah boleh hancurkan dah kot ni. Ke tak nak? Tak payahlah. Biar je lah. Sebab nanti villager sibuk pergi situ. Any dirt? No dirt. Damn. Tak ada dirt langsung ke? Oh yeah. Baru lupa pula pasal animals. Hey guys. Oh. Hati-hati creeper. Oh my god. This creeper is crazy, bro. Oh my god, creeper. Go away, bro. Okay, bye. Oh, ada bone. Alah, kat ni ada anjing eh. Man. Oops. Oh, kita boleh buat pie. Ya Allah, masih ada lagi member. Sugar. Maybe kita kena beli ayam lah kan? And tanam pumpkin. Yeah, we can do that. We can do it over here. Oh gosh. Creeper, go away. Creeper? Oh man. My gosh. Creeper, go away. Saya nak tanam pumpkin je. Yeah. 2 creeper ay cinca. Dengan sunrise kat belakang tu. Ish, tak membantu. Ish. I can just see the future where bawang terlalu dekat pagar tu and then tiba-tiba boom. Boom. Tak bagus. Oh ya, composter. Mana? Oh ni. 1. Is it time already? Sabar. I need to do some one last thing. Yeah.
Kita tak ada hopper, tak cukup iron nak buat hopper. Ya Allah. But it's okay. Kita buat manually lah. Yeah, for now. Tak nak lah letak situ dulu. Okay. Alright, I think it's time. So, that's all for today. Hari ni kita dikejutkan dengan skeleton horse. Skeleton on the skeleton horse. Tak bagus betul. Terkejut saya tau. Oh, and kita dah ada plot. Oh my god. Ada creeper dekat screen. Kita dah jumpa plot untuk rumah. I guess kita akan bina satu rumah baru. And bawang akan ikut tema maybe. Tema village ni. But we'll see dululah. Kita tengok nanti. Kita akan start kumpul bahan untuk buat rumah nanti. And yeah, road to not be a homeless in Minecraft. Let's go. But yeah, thank you so much for watching korang. Jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe. Turn on notification bell. And see you guys tomorrow. Bye korang.